Dulu Sanusi jerit depan Walaun. Hari ni saya angkat tangan lawan Anwar Ibrahim. Anak-anak kecil tak mau, cicak mengkarong tak mau. Bawa mai Anwar Ibrahim, aku nak bertujai dengan dia. Malaysia Isytihar angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Cicak mengkarong jangan mai. Hampa bawa mai Anwar Ibrahim tu. Tapi hari ni Sanusi angkat tangan juga. Tapi angkat tangan minta maaf pada Anwar Ibrahim. Kau baca kenyataan Sanusi tu, dia kata sehubungan dengan itu, Sanusi dengan secara terbuka, suci hati, tanpa syarat menarik semula kenyataan yang telah dibuat oleh Sanusi pada 13 November 2022 terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu level Panglima PAS. Level seorang yang kau kata hebat sangat tu, bercakap tak pakai otak. Cerita dia masa kempen Perikatan Nasional jelajah dekat Tambun sebelum PRU 15 dulu. Sanusi ni dia bercakap lah dekat pentas ceramah tu, dia buat fitnah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kaitkan Anwar ni dengan perlakuan tak bermoral, ada petikai pengampunan diraja terhadap Anwar Ibrahim ini dilakukan melalui penipuan, kekal tidak diampunkan, memperdaya yang di-Pertuan Agong, Anwar seorang pembohong, Anwar tidak boleh dipercayai, tidak beretika, mengkhianati mandat rakyat lah, apa benda semua benda. Itu punya celaka mulut Sanusi ni dulu. Tapi ialah, knowing Datuk Seri Anwar Ibrahim punya rekod ni, dia memang seorang yang pemaaf. Banyak dah kes musuh politik Anwar Ibrahim ni, fitnah dia. Anwar saman. Lepas tu bila orang yang fitnah dia tu minta maaf, Anwar tarik balik saman. Itulah kesnya. Dulu samalah kes Razman Zakaria Pak Teh bercakap dekat pasar malam, dia fitnah Anwar Ibrahim ni bawa agenda LGBT dalam negara. Anwar saman dia, Pak Teh minta maaf, Anwar tarik balik saman. Cuma aku nak beritahu dengan korang kat sini lah. Kau fikirlah pakai akal korang sendiri. Ni Sanusi ni yang kau kata panglima perang ni. Ni Sanusi ni dulu dia pernah minta maaf dekat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Syahari. Sebab dia tahu kalau kes dia dengan Amirudin Syahari, kalau kes tu proceed masuk bicara di mahkamah, memang dia kalah. Dia minta maaf siap-siap dengan Amirudin Syahari. Kali ni dia buat perkara yang sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Minta maaf sekali lagi. Fitnah dulu, bagi rakyat semua percaya dulu. Bila sampai hari nak bicara kes dia dekat mahkamah tu, kena saman apa semua, dia buat permohonan maaf, tarik balik pernyataan itu. Modus operandi buat-buat Sanusi ni terutamanya. Jadi dekat sini aku salute lah. Walaupun aku salute dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun deep down dalam hati aku ni, aku tak setuju Datuk Seri Anwar tarik balik saman. Kalau boleh saman bagi rapat dengan Sanusi ni. Tapi itulah akhlak, sifat baik hati, pemaaf yang dimiliki oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kita hari ni. Itulah apa boleh buat, nak buat macam mana.